Siapa pun kita kena usaha jadi orang baik, jadi orang soleh, bertakwa, mulut comel, cakap molek. Maknanya siapa pun kita, orang biasa ke kita, orang awam ke kita, petani ke kita, kelaut, nelayan pun kita, ataupun asatizah kita, ataupun menteri ke kita, ulama ke kita, tu guru ke kita, siapa pun kita, doktor ke, tak kira lah siapa pun, kita jadi orang Islam yang baik, jadi orang mukmin yang baik. Terus ada orang Islam yang jahat, ada orang yang beriman yang jahat. Jadi kita nak jadi orang Islam yang baik, orang yang beriman yang baik, yang jaga lidah, yang jaga akhlak, yang jaga perpaduan, yang jaga ukhuwah, yang menyeru kepada Islam yang sebenar, dan yang tidak ajar baloh, dak ajar orang baloh, dak ajar orang marah-marah. Maknanya Nabi apabila ditanya, wahai Rasulullah, nasihatkan saya. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Sahabat tu kata lagi, ya Rasulullah, nasihat saya. Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Tanya lagi, ya Rasulullah, nasihat saya. La taghdab. Nabi kata, besarnya marah ni. Kalau marah biasa, marah kerana Allah dengan cara yang betul, ada dalam Islam. Marah kerana Allah dengan cara Islam yang betul, bukan marah tu maki, benci, dendam, ajar permusuhan, perbalahan. Kita kadang-kadang baik kita, tapi masuk politik jadi jahat, masuk parti jadi baloh kita. Asal kita baik, pakai kepiah, pakai serabang. Mungkin kita jadi ustaz, orang tanya apa hukum maki orang. Ustaz, apa hukum maki orang, ustaz? Ustaz kata dosa, haram. Pergi main ceramah politik, hak tukang kata haram tu maki orang, kata huduh ke orang, kata dajjal, kata musuh Allah, menentang Islam. Bukan kecil-kecil, tuduhan, fitnah, kata-kata huduh tu besar. Jadi maknanya, marilah kita jadi orang baik. Main politik ke jadi orang baik, main parti ke jadi orang baik, ajar orang baik antara parti-parti, jadi orang baik. Sebut orang beriman baik, sebut orang Islam baik. Nabi sebut dalam hadis, al-muslim, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi aw kama qala. Orang Islam yang betul itu yang menjadikan orang Islam hak ramai-ramai tu selamat daripada lidah dia, daripada tangan dia. Maknanya kalau orang Islam tu betul, dia orang Islam yang betul. Orang Islam lain selamat dari lidah dia, selamat daripada tangan dia. Ada orang kadang-kadang dia kata, saya cerita ni keliru. Keliru apa? Saya kata jangan baloh. Keliru apa? Saya kata jangan fanatik. Main politik jangan fanatik. Keliru kat mana? Kat mana tak kena? Kat mana tak betul? Kat mana jadi keliru? Kita kata jangan fanatik. Jangan fanatik, kerana fanatik membawa pada asabiyah. Asabiyah tu maknanya benda salah kita kata betul. Kerana kita, kerana keluarga kita salah, tapi keluarga kita kata betul. Keluarga kita, parti kita, ada benda dia salah, ada benda dia betul. Setiap parti ni ada benda betul, ada salah. Dah benda hak salah, hak betul kata betul lah parti kita tu. Tapi kalau benda salah, pemimpin kita, kalau betul lah, kalau salah kata salah. Tak, hak salah pun kata betul juga. Ini asabiyah lah. Kalau hak betul dia kata betul, dah asabiyah. Keluarga dia sendiri pun, pemimpin dia, parti dia betul, kena kata betul. Siapa pun maknanya. Jadi kita jadilah orang Islam yang baik, orang yang beriman yang baik. Kita berada di akhir zaman, macam-macam ujian, macam-macam cabaran, maka kita kena usaha lebih untuk didik diri kita, didik hati kita, didik akal kita, beri kepahaman Islam yang betul. Kepahaman Islam yang betul. Bukan sekadar kita jadi orang Islam, tapi orang Islam yang betul, yang berfikrah yang betul, mazhab yang betul, cara faham yang betul. Itu yang sepatutnya kita kena jadi. Wallahu ta'ala a'lam.